my channel. So hari ni Niba nak ajak korang teman Niba makan dekat satu restoran di Tanah Merah, Kelantan. Okay, restoran tu dia berkonsepkan makanan Indonesia. So siapa-siapa yang kat sini suka sangat makan makanan Indonesia seperti ada bakso, ada pecal sayur tu, korang kena tengok video ni sampai habis. Okay, jom, let's go. Kat sini ada set apa? Kita ada jimat set untuk 2 pack. Kita dapat nasi 2, ayam taliwang, ikan tilapia, lepas tu sup berbola. Lepas tu kita juga dapat air sirap 2. Oh, wow. Okay, kat sini ada 2 packs, ada 4, ada juga 6 orang. So untuk Niba akan ambil yang 2. Okay, thank you. Semua menu dah sampai, Niba tak sabar nak rasa. Kat sini kita ada nasi ayam taliwang. Sebab nampak tak ayam dia sangat mengenakan. Kita ada kat atas ni macam ada bawang goreng macam tu. Okay, dan kita ada bakso bihun. Dan kita ada burger sambal Sunda. Dan kita ada air passion dengan peach. Dan kita ada yang paling special, kita ada kopi. Ini untuk orang ni. Dah lah. Sejauh sama berjalan selera. Dan kita ada lagi satu menu istimewa. Kita ada bakwan udang. Zoom sikit. Daging tu rasa sangat-sangat lembut. Tak. So, Yuzi dia makan nasi ayam. Apa tadi? Taliwang Taliwang. Taliwang. So, macam mana rasa dia? Sedap tak? Tak terkata. Sedap. Betul-betul sedap. Sambal hijau dia sedap. Sambal hijau dia sedap. Wow. Tu dia sambal hijau dia. Sambal hijau. So nice. Tak sedap. Kalau yang tak makan pedas, dia bagi kicap tu. Oh, kicap. Okay. Kicap. Lepas tu dia ada gulai. Gulai, dia kari. rempah dia kan? Rempah-rempah. Tak ada. Passion fruit. Next kita nak makan udang bakwan. Ini macam cucuk udang korang. Lepas tu ada dia punya cincah kuah kacang kat sini. Nak rasa burger sambal Sunda. Rasa sambal dulu, sambal Sunda ni warna oren.
rasa rempah. Rempah kari. Cuba rasa. Sambal Sunda ni dia rasa rempah. Rasa dia lain lah. Tak biasa rasa yang kita tak biasa rasa. Macam tu. Nanti abang rasa. Mana kenyang dah. Hizi baru makan satu menu dah kenyang dah. Dia dah full dah. Ayam taliwang dan kenyang. Dia dah kenyang. Sayang. So sekarang ni Hizi nak rasa burger sambal Sunda. Yang Nampak sudu ya. nampak tak? Sambal dia lele. So Hizi sekarang nak rasa ayam sambal Sunda. Wow. Punya daging dia tebal, daging dia. Daging dia Dagingnya tebal. tebal. Lepas tu dia adalah sos-sos. Dia rasa 800 sikit. Kita makan sekali lagi. Sangat tebal. Okey. Sedap tu. Sedap ya. Sedap. Daging dia rasa tebal. Bila kunyah tu rasa memuaskan. Sedap tak? Oh, yes. Okay, so kita dah selesai makan di sore Nusantara Cuisine. So memang semua makanan kat sini semua sedap. Overall memang puas hati. So siapa yang kat sini yang peminat makanan Indonesia, Diva sangat recommend untuk korang datang try makan dekat sini, okay? So sampai sini je untuk episod kali ni. Kita jumpa di next video.